Dah on dah. Okey. On. Saya mulakan, lepas tu kita mula Dia ada start. Nampak muka. Anda tengok tu TikTok tu. Kau dia let. Okey ya? Mic yang bawah aiskrim tu keluarkan boleh tak? Dia kena telan dengan aiskrim. Gua lah tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada publika, influencer yang hadir. Seterusnya saya ucapkan pengurusi sektor Pak Mus, malam pengurusi Uncle Samudin, seterusnya kepada mereka anda berani Allah ada 4 orang, ada lagi ada dengan Pam pula ada 2 orang lagi jadi kita tengok terus kita akan sambung lah. So hari ini kita membuat PC mengenai isu Yusuf lah. Yusuf apa? Yusuf Rauta YR. Yusuf YR kita tak nak nama isu dia sebab dia main isu nama dia di algorithm lah. Ya, betul. Percaya lah kipidap semua dekat kipidap. Algorithm kipidap. Kalau kita pakai nama betul dia nama dia mencanak naik algorithm dia. So kita pun pakai nama samaran dia Yusuf YR. Jadi orang tahulah. Kadang Yusuf kan confuse lah, Yusuf Router lah, Yusuf Tayyub lah, macam Yusuf so kita pakai Yusuf YR. Okay? Yusuf YR. Yusuf YR. Alhamdulillah. So ada 2 isu ni yang kita akan bawa, tapi berkait juga dengan isu ni lah, Yusuf YR ni. Yang pertama, penanganan beliau ni memang ada dalam pada 25 Disember 2017 ada membuat pernyataan berkenaan dengan menyokong Israel. Jadi benda ni rupanya ada kaitan juga dengan apa isu-isu yang panas sekarang ni, ada kaitan dengan dia menyokong Israel. Jadi saya tak perlu baca lah panjang ni, nak baca dia punya statement so tuan-tuan boleh tengok dalam dia punya pautan dia ada pautan dia kita buat ni, dia punya TikTok dan juga dia punya link ada dalam ni. So kita bagi pertama tu order, yang kedua dengan Ketua Penerangan PAS Fazli Syari, yang mana dia mempertikaikan tindakan polis sehingga adalah dia mensyaki ada isu-isu yang tidak cakap ada yang tidak melibatkan kerajaan dalam isu water ni, utama sekali polis KDN. Dalam ni kita, sebab saya tak nak panjangkan lagi sebab ia akan didedahkan ataupun dikenakan oleh Pak Mus, Uncle dan juga Ayah Rani. Isu dia kita berpisah daripada ni lah, 2 isu ni, dan juga berpisah dengan apa yang nak dibuat juga. Ada juga isu dia perhimpunan Ustaz di sini lah. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Baru panas. Baru mukadimah. Yang ketiga. Ini dah boleh. Semua sekali. Ada 4. Dia Ustaz Abdul Razi. Seorang ahli PKR, pimpinan PKR juga.
So kita akan bawa isu ni Ustaz. Dia ada dua perkara Ustaz. Pertama isu Yusof, dan kedua isu Ustaz dengan Fazli Fadzli. Yang ini akan dibuat kenyataan oleh Uncle dan juga Pak Mus, dan seterusnya akan diulas oleh Ustaz Abdul Aziz. Isu ni isu yang panas sekarang lah. Jadi saya buka mukadimah ni kepada Uncle ke Pak Mus? Uncle dulu Uncle yang bawa ni, isu ni kita bawa Uncle, dan seterus kita minta yang lain-lain panel gitu kita bincang. Okay, terima kasih ya. Jemput Uncle. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat daripada Sekpo ya, Sekretariat Gerak Gempur Medsos Rakyat. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan satu kes yang akan dilaporkan kepada polis kejap lagi di Balai Polis Dangoyi. Saya telah begitu teliti membuat draft laporan polis ini, dan saya rasa bahawa kita pun tahu bahawa isu Yusof Router ini begitu panas di dalam 2-3 minggu ini, tetapi kami memikirkan berkenaan dengan keselamatan negara, dan juga kami telah melayari beberapa medsos berkaitan dengan penglibatan Yusof Router pada 2017. Beliau adalah merupakan seorang penulis politik yang telah dengan secara terang-terangan menyokong perjuangan Israelis, dan beliau telah menulis dengan begitu panjang lebar berkaitan dengan Israel ini berkurun-kurun lamanya, sehingga kan beliau telah mengatakan bahawa rakyat Palestin tidak ada hak untuk menuntut bumi Palestina itu sendiri. Beliau telah dengan begitu beraninya mengatakan bahawa sebenarnya di Gaza dan juga di bumi Palestin itu adalah hak mutlak Israel. Jika saya nak membaca begitu panjang, nak menghuraikan bagaimana beliau telah menulis, dan akhirnya tulisan beliau telah diambil, diangkat di dalam akhbar terkenal, akhbar Israel, National News. Beliau mengatakan dengan begitu saya sendiri membaca ya tulisan beliau ini 3-4 kali, dan saya begitu sedih kerana ada rakyat Malaysia, anak watan Islam bumi Melayu Islam ini, bumi negara Malaysia ini,
yang telah menyokong Israelis dan telah tersebar luas di seluruh dunia kenyataan beliau itu. Yang mengherankan saya, tulisan beliau pada 25 Disember 2017 atas beliau menyokong, sehingga kan tulisan beliau itu memberi gambaran bahawa beliau adalah seorang Malaysian yang telah menyokong kewujudan bumi Israel, dan beliau telah mengesahkan dengan rojokan-rojokan historical facts yang beliau tulis bahawasanya bumi Israel, bumi Palestina itu adalah bumi hak mutlak bangsa Yahudi. Jadi kami menyeru dalam laporan polis kami ini, dalam isu ini, supaya mengambil siasatan menyeluruh dan tegas mengikut Akta POCA, kerana ini merupakan ancaman kepada negara. Tulisan beliau ini merupakan ancaman kepada negara dan diikuti dengan beliau pula boleh diambil tindakan segera di bawah SOSMA dengan menangkap beliau dalam masa tidak boleh dibicarakan, disimpan selama 28 hari, dan seterusnya beliau mesti disimpan selama 2 tahun kerana penulisan beliau telah melanggar undang-undang negara kita. Inilah dia seorang anak watan kita yang telah saya anggap sebagai seorang anti nasional. Ini adalah keselamatan negara. Kita tidak peduli dia anak siapa dan dia juga sesiapa di dalam negara kita ini. Dan saya minta PDRM dan juga Kementerian Dalam Negeri bertindak tegas kepada Yusuf Prahaita, dan ini adalah isu berbeza dengan isu di mana beliau telah dibebaskan pada 3-4 hari yang lepas. Ini adalah dia telah menghina kerajaan kita. Beliau telah menghina kedaulatan negara kita yang telah lebih daripada 7 dekad kita telah berjuang bumi Palestina ini. Tanyalah 2 orang sekiri kanan saya, Ustaz Fakhr Razi dan Saudara Mustafa Masud. These 2 guys has never slept for years in fighting for the freedom of Palestine people. But this guy alone, he destroyed our Malaysian image to say that he stood up and said that he recognized that bumi Palestin itu adalah bumi hak milik mutlak bangsa Yahudi laknatullah. This is very serious offense that committed by Yusuf Prahaita. I don't talk about his other matters, but I am absolutely talking about this. Our message SECO is very clear. We want PDRM, we want KDN, we want Attorney General, and we want all the top leadership of the country to protect this country at whatever means. We know our Prime Minister Datuk Seri Anwar has been labelled as the one of the top leader of the country and the world that supported wholeheartedly for the Palestinian people and no compromise. Inilah dia seorang anak muda boleh jadi ejen kepada Yahudi, ejen Mossad yang berada di negara kita ini. Dan saya tidak peduli, kami tidak peduli
kami akan meneruskan supaya tindakan tegas diambil kepada beliau. Yang kedua, laporan polis kami terhadap Ketua Penerangan PAS Yang Berhormat Fazli Syahri, Ketua Penerangan PAS, Ahli Parlimen Pasir Mas. Kami Sekpo dan 20 lagi NGO termasuk ayahanda sendiri mempunyai 10 NGO di belakang beliau, dan banyak lagi di antara kami-kami ini termasuk yang bekas Yang Berhormat Adun Miru, Datuk Saudara Mustafa, Major Razali. Kami berdiri teguh membuat laporan terhadap Ketua Penerangan PAS Fazli Syahri. Di dalam laporan Malaysia Kini, Yang Berhormat Fazli Syahri dengan angkuhnya menuduh dan buruk sangka kepada PDRM, termasuk juga PMX sendiri. Beliau memberi kenyataan di dalam Malaysia Kini bahawa keputusan mahkamah membuktikan Yusof Router dizalimi dengan perangkap yang dipasang dan mengesyorkan pihak polis disaman, sekaligus dapat dibongkarkan siapa yang keluarkan arahan untuk letak dadah dan pistol itu. Inilah dia, ahli parlimen daripada Pasir Mas. He is supposed to be well learned about the law. He is sitting at the law making institution of making the law, but he did not realize. How dare you accuse the Prime Minister and the police is involved in this conspiracy, sehinggakan Yusof Router terlepas dalam kes 39B Akta Dadah dan juga memiliki pistol buatan bukan original. Jadi ini dia juga taraf seorang pemimpin PAS menuduh straight to the point kepada PMX terlibat. Sepatutnya seorang lawmaker, seorang pengubah undang-undang, kamu kena fikir 10 kali daripada orang biasa macam kami ini. Dan kenyataan kamu berada dalam Malaysia Kini. Jadi lantaran itu Sekpo berkendakkan kepada Polis Diraja Malaysia, MCMC, menurunkan kenyataan ini dan mengambil tindakan mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia Seksyen 233, termasuk juga kesalahan berunsur hasutan, ancaman dan juga menjatuhkan institusi Perdana Menteri itu. You are finger pointing to the Prime Minister, pemimpin yang paling utama di negara kita. Kamu menggunakan isu ini dengan kemenangan di High Court ini dan menggunakan seolah-olah kamu membuat conclusion bahawa PMX terlibat dan Polis Diraja Malaysia juga terlibat, mengadakan memberi siasatan dan berbagai lagi. Saya tahu undang-undang. I am a civil law and a Sharia law. I have my postgraduate in Sharia law. Bagaimana kamu daring menuduh walahal pihak AG Chamber belum lagi membuat keputusan, masih ada masa untuk appeal dalam isu ini. Dan juga
kamu sendiri membuat presumption menghina Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri negara kita ini kalian sebagai ahli politik menghina, bagaimana pandangan orang luar kepada kita? Apa akhlak berpolitik kalian ada? Inilah dia taraf pemimpin PAS. Begitu juga pada 26 hari bulan nanti, satu perhimpunan besar. Tujuan untuk apa? Untuk menjatuhkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya memberi amaran pihak Sekpo, tertubuhnya Sekretariat gerak tempur ini adalah untuk apa? Untuk mempertahankan kerajaan Madani, untuk mempertahankan Perdana Menteri, institusi Perdana Menteri yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan dibantu oleh Timbalan Perdana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika kamu boleh buat roadshow, kami juga boleh buat roadshow. Kalau kamu boleh pergi ke Sogo, kami juga boleh pergi ke Sogo. Ini adalah ingatan kami dan kami tidak sekali-kali akan berundur. Jika kalian ingin mencemarkan dan menjatuhkan kerajaan yang kita tahu lahirnya kerajaan perpaduan ini di atas ilham dan idea daripada Istana Negara, di atas ihsan dan juga pandangan jauh Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalian tidak langsung respect kepada institusi raja yang inginkan supaya negara ini berada pada tahap yang lebih tinggi, dan mereka, Duli Yang Mulia Tuanku telah memilih Datuk Seri Anwar, dan baru 2 tahun setengah menghala ke 3 tahun daripada 2017 adalah tarikh terakhir pimpinan Datuk Seri Anwar. Tidakkah kalian dapat menunggu sehingga kan kalian telah declare bahawa kalian mau menjatuhkan PMX ini? Jadi saya menyeru pada semua rakyat, semua penyokong-penyokong kerajaan perpaduan, sesiapa sahaja yang menyokong PMX dan institusi diraja, mestilah menyokong dan menolak perbuatan pembangkang yang telah pun declare oleh Ketua Pemuda PAS sendiri. Mereka akan menjatuhkan kerajaan yang ada ini. Itulah saja kenyataan saya. Sekian, terima kasih. Masih agak dengan kenyataan menyeluruh So kita minta Ustaz Akurasi untuk memberi kenyataan seluruh isu input minta. Baik. Tegakkan. Alaga Ustaz. Ini Kaki. Okey. Okey, Ustaz. Ustaz dia kecil tu ke depan Ustaz. Yang kat belakang. Ustaz ni panas sikit ni. Kita ramai. Share. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Syahabudin, kepada Pak Mus, Major Razali, dan Bida dan semua rakan-rakan media yang dapat hadir pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Saudara Syahabudin tadi berkaitan dengan report polis yang akan diadakan tadi tentang 2 isu. Isu pertama berkaitan dengan isu Reuters, yang mana kita sedia maklum bahawa satu kenyataan yang telah dikeluarkan pada tahun 2017 berkaitan sokongan beliau terhadap rejim Zionis itu, dan sehingga kini kita tidak
melihat ada satu kenyataan pada beliau sendiri sebagai penafian ataupun menolak apa yang telah ditulis oleh beliau sebelum ni. Ini satu perkara yang bagi pandangan kami ada satu tulisan yang amat berbahaya. Bukan sahaja dia mencemarkan nama baik Malaysia dan umat Islam di dalam negara ini, tetapi dalam masa yang sama sokongan beliau terhadap Zionis itu sendiri merupakan pendirian yang boleh memberi ancaman kepada negara yang tidak mustahil ada pihak-pihak tertentu di belakang beliau. Mungkin saya cakap mungkin terdiri daripada pihak Zionis ni ataupun Mossad dan sebagainya yang mungkin berada di belakang beliau, yang perlu pihak berkuasa membuat siasatan, kerana ini melibatkan tentang soal keselamatan negara dan juga soal ketentraman awam di dalam negara kita. Seperti mana kita sedia maklum, Israel ataupun negara haram Zionis ni adalah satu perkara yang cukup sensitif di dalam negara kita, masyarakat kita, dan negara kita sendiri tidak pernah mengiktiraf ataupun bersama, apatah lagi bekerjasama dengan pihak Israel ataupun Zionis. Dan kita lihat suara-suara rakyat Malaysia jelas menentang dan tidak bersama dengan Zionis itu sendiri. Tapi malangnya kita lihat pada ketika ini apabila beliau telah diangkat sebagai hero oleh setengah pihak, dan mungkin saya boleh khususkan lagi bahawa pimpinan daripada Perikatan Nasional sendiri telah mengangkat Yusof Reuter ini sebagai hero untuk ditunggang isunya. Berkebetulan beliau ada sedikit orang kata kaitan dengan Perdana Menteri sebelum ini sebagai bekas pekerja dan sebagainya, dan sehingga hari ini pun kalau kita lihat pihak Perikatan Nasional sendiri telah menunggang isu ni, walaupun kes yang baru berlaku sebelum ni yang tidak ada kaitan langsung dengan Perdana Menteri, apatah lagi dengan kerajaan, yang melibatkan kes peribadi sebenarnya. Kes beliau berkaitan dengan dadah dan juga senjata api mainan katanya gitu, yang berada di dalam kereta. Dan bagi saya, kita serahkanlah kepada pihak berkuasa ataupun pihak polis untuk membuat siasatan. Dan untuk makluman tuan-tuan, hukuman yang dijatuhkan ni masih dalam proses sebenarnya. Dan saya yakin pihak yang berkaitan sedang mengkaji untuk membuat rayuan supaya kes ini boleh disemak semula untuk memastikan perkara ini betul-betul adil dan juga bersih kepada pihak yang tuduh ataupun yang menuduh. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan isu laporan polis terhadap Ketua Penerangan PAS Pusat Yang Berhormat Saudara Fadli Syahari, yang telah berkaitan dengan isu Yusof Reuter ni juga, yang telah mencadangkan kepada Yusof Reuter untuk membuat laporan dan juga tindakan terhadap KDN dan juga polis, yang mana beliau juga telah membuat satu tuduhan yang bagi saya agak berat, menggambarkan bahawa pihak polis dan juga KDN ini telah menyalahgunakan kuasanya, lebih kurang begitu. Dan dalam kenyataan, keputusan mahkamah membuktikan Yusof dizalimi dengan perangkap yang dipasang awal merupakan satu tuduhan berat, seolah-olah pihak berkuasa khususnya polis telah merancang dengan sengaja untuk memerangkap Yusof Reuter itu sendiri. Dan bagi saya, tuduhan ini telah menimbulkan rasa tidak senang bukan sahaja kepada seluruh rakyat Malaysia, tetapi sudah pasti anggota polis yang telah mencemarkan nama baik anggota polis itu sendiri dengan memberi gambaran seolah-olah ada perancangan jahat yang sedang dilakukan oleh pihak polis untuk mengenakan ataupun menzalimi individu ataupun pihak-pihak tertentu. Jadi bagi pandangan saya, tuduhan ini merupakan satu tuduhan menghasut ataupun tuduhan yang memberi gambaran yang tidak baik kepada institusi di bawah yang di-Pertuan Agong sendiri, iaitu Polis Diraja Malaysia, yang bagi saya tindakan ini perlu diambil dengan tegas oleh pihak berkaitan supaya gambaran negatif
yang dilemparkan kepada pihak berkuasa, khususnya PDRM dan KDN, tidak akan menjejaskan kepercayaan rakyat kepada institusi tersebut. Dan sekiranya kita biarkan perkara ini seolah-olah menggambarkan bahawa pihak berkuasa tidak ambil peduli ataupun tidak kisah dengan tuduhan-tuduhan yang dilemparkan, sedangkan tuduhan ini dilemparkan oleh seseorang yang berpengaruh, bukan orang biasa, anggota parlimen, dan dalam masa yang sama merupakan pimpinan parti PAS sendiri, yang setiap kata-kata pimpinan PAS ni biasanya amat diikuti oleh pengikutnya tanpa soal selidik. Itu yang orang sebut istilah walaupun tu, ya, maknanya terima bulat-bulat apa sahaja yang dinyatakan oleh pimpinan ni, walaupun apa yang dinyatakan oleh pimpinannya itu perkara-perkara fitnah ataupun tidak benar. Itu sekadar pandangan saya di sini, dan bagi saya, harapan saya selepas pihak Sekpor membuat laporan Polres ni, tindakan dan siasatan menyuruh dan segera dapat diadakan untuk membendung rasa ketidakamanan ataupun yang boleh membawa kepada permusuhan yang lebih besar ataupun mudarat yang lebih besar di dalam negara kita. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Faizul Razi. Seterusnya kita minta Ayah Rani untuk memberi pandangan atas isu ini. Jemput ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera, damai dan perpaduan. Keep it up, don't give up. Terima kasih Sekpor. Ada aku endorse memandangkan perkara dia masa ke semasa dah hampir 2 tahun ni, masih ramai lagi yang kita sebenarnya ada 222 orang ahli parlimen, ada 505 ahli orang negeri, ada 70 dia dipanggil apa ni, 70 orang ahli Dewan Negara. Biarlah diorang selesai masalahnya, biarlah Kerajaan Perpaduan Madani ni berjalan laksana tugas di tanggungjawab dia. Yang lain, kita ada 3 kategori. Pertama kali orang kaya, yang kedua orang susah, yang ketiga orang berniaga, orang berniaga. Orang susah ni jangan ikut style orang kaya. Maksud dia, jangan terpengaruh, jangan terima hasutan. Untuk apa? Kita dalam kategori mana? Kita sokong saja kerajaan, kerana kerajaan hari ini dalam masa putih dia ada belajar semalam, Datuk. Government of the day. Of the day. Of the day. Orang silap ya. Government of the day. Ikut aja. Lagi 2 tahun. Okey, ayo masing-masing. Ya. Tak usahlah nak jadi kerengga. Kata Datuk Seri dia orang kerengga banyak. Kerengga ni yang masalah. Jadi kau orang ni biarlah polis buat kerja sampai berhenti pula KPN. Tidak dia nak sambung lagi tu. Jadi kerengga lagi kuat. Mungkin nak masuk dalam ketiak, dalam kepala kan. Ini masalah. Jadi kita sebagai rakyat yang tak terlibat, tugas kita mangkah je. Lebih baik kamu hasut rakyat negara ini, sokong Kerajaan Perpaduan Madani, kan senang. Apa nak ukir-ukir kita lama-lama? Dah habis, dah bersih. Ibarat kata benda ni dah jadi kain putih. Datuk Seri Anwar Ibrahim tu diampun oleh Duli Yang Muda Yang Agung Sultan Muhammad. Apa masalah? Nak angkat ukir-ukir lagi gambar-gambar lama naik. Wah, halu ya. Tak ada isu ke? Cuba kamu semua ni, orang-orang yang terlibat dalam hasutan untuk menjatuhkan kerajaan. Tak jatuh kerajaan. Datuk Seri yang jatuh tahu kat aku. Yang mana ini tu, ayah pun kadang-kadang tak tahu apa nak cakap. Nak kita pasal report ni, title dah ada, takkan jatuh je. Title dah ada. YB. Raja report ke title dah Google kompor ni guru-guru. Kan? Jadi ayah akan steady je lah. Ayah ikut je lah. Jadi kita menyeru ayah nak hasut rakyat Malaysia, sokong Kerajaan Perpaduan Madani. Terima kasih. Okey, terima kasih Rani. Itu dia pandangan Rani. So, kita bersatu Government of the day. Oh, aku je. Kerja yang ayo. Kita jemput Pak Ambul untuk buat ulasan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Major Razali sebagai setiausaha Sekpor. Uncle Syabuddin sebagai Ketua Biro Politik dan juga merangkap timbalan Sekpor, Ustaz Fakhrul Razi dan juga Ayahanda Rani. Pada pagi ini kita telah pun kita maklumkan kita akan bersama-sama melaporkan ke pihak polis. Ini adalah gerak kerja yang kita buat secara berterusan, istiqamah. Mana-mana pihak yang terlibat dengan fitnah ataupun cuba untuk memporak-perandakan negara ini, maka pihak Sekretariat Gerak Gempur Media Rakyat ini akan membuat laporan polis. Kenapa kita tak buat cara yang lain? Sebab kita tak yakin cara lain. Cara gangster ke? Gangster sekarang ni macam-macam gangster. Saya tengok semalam ada satu tulisan, saya malah nak sebut nama, tapi cara gangster jugalah. Dia kata apa nama, lawyer pokok cherry lah dan sebagainya. Macam-macam lah gelaran-gelaran yang saya rasa tak perlu kita nak rasa tergugat, ya. InsyaAllah kita sayangkan negara ini dan kita lakukan sebagai rakyat Malaysia. Kita mesti lakukan mengikut kepada undang-undang yang ada, seperti mana yang disebutkan oleh Ayahanda Rani tadi. Jadi kalau semua nak jadi polis, lebih baik polis yang ada ni tak jawatannya, suruh dia orang jadi polis. Itu pertama. Yang keduanya, terlalu ramai pula nak jadi ustaz. Keluar-keluar je Yusuf, saya ulang balik ni, keluar-keluar saja daripada mahkamah, terus keluar ayat Quran, surah An-Nasr, ya. Surah itu berkaitan dengan kemenangan Rasulullah dapat menakluk Mekah. Dan apa kaitannya kerajaan hari ini? Kerajaan hari ini apakah kerajaan hari ini kerajaan Tauhid ke? Ataupun kerajaan kafir ke? Ataupun kerajaan apa yang sampai menggunakan ayat itu? Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudari sekalian, ada kalanya oleh kerana kita terlalu gairah nak menggunakan ayat-ayat Quran supaya nampak lebih Islamik, lalu kita gunakan sumber-sumber atau dalil-dalil yang tidak berkaitan. Kemenangan ni kemenangan ni betul lah, kemenangan akan dapat kalau kita ikut macam mana Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Tapi ini tiba-tiba keluar Yusuf YR tadi kata di meja, terus takbir. Tengok-tengok, takbir apa bendanya? Dia penyokong Yahudi, dia penyokong Zionis. Takkan kamu nak pergi sokong dia? Okey. So sahabat-sahabat sekalian, nampak kita pun sebut perkataan itu pun tak boleh. Cuba tuan-tuan bayangkan, punyalah dia orang nak kontrol sampai tak boleh sebut perkataan-perkataan tertentu, ya. Kalau sebut perkataan tertentu nanti dia akan draw. Itu permusuhan dia dengan rakyat, bukan saja di Malaysia, seluruh dunia. Okey, jadi maknanya oleh kerana terlalu ramai pihak yang cuba untuk membuat analisa, membuat cadangan, membuat macam-macam, sampaikan pihak peguam negara juga mengeluarkan kenyataan, janganlah diulas-ulas, janganlah disentuh soal yang telah jelas. Dan perancangan Ustaz Fakhrul Razi sebutkan tadi, ini proses mahkamah, ada lagi prosesnya dan boleh lagi dibawa ke mahkamah. Kalau misalnya persekutuan ada mahkamah rayuan dan sebagainya. Jadi saya pun kadang betul juga macam Uncle Syabuddin sebutkan tadi, sepatutnya sebagai seorang ahli parlimen, yang sudah tentu mempunyai, kalau tak belajar undang-undang pun mestilah bertanya kepada yang belajar undang-undang. Belum selesai apa-apa lagi, terus buat program. Husung Yusuf Rauter ni nak bawa macam-macam program
nak menghasut rakyat supaya membenci Anwar Ibrahim dan juga membenci kerajaan Madani ini. Dan ini saya rasa sepatutnya kita sebagai wakil rakyat, ya, kita sebagai rakyat Malaysia, apatah lagi kalau dari parti PAS yang katanya menjunjung tinggi Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama, seharusnya mereka hormatlah, ya, hormat kepada undang-undang yang ada, kepada semua pihak yang terlibat, ya. Proses ini berjalan seperti biasa, tidak ada apa yang luar biasa. Jadi kenapa jadi heboh sangat ni? Inilah menunjukkan bahawa terlalu gelojoh nak mengambil peluang-peluang politik. Gunakan apa yang ada. Masa belon, abang belon, dia guna abang belon. Abang belon patah pinggang lah, abang belon itu, abang belon ini. Seminggu dua panas, lepas tu dia hilang. Lepas tu guna pula masalah kandang babi. Habis turun, pemimpin-pemimpin ni turun pula ke sungai-sungai nak mencari taik babi. Jadi saya rasa kalau politik macam ini diteruskan, rakyat Malaysia pun rasa boleh dapat bayangkan bagaimana kalau mereka ni sebenarnya dah ada peluang dah 33 bulan tu memerintah Malaysia, tapi gagal, tak mampu. Ada telur-telur hilang, ada minyak hilang. Jadi nak bagi merintah lagi, saya pun tak faham lah. Jadi tujuan mereka buat ini adalah demi politik, ya, survival politik semata-mata, dan kita jangan terikut-ikut. Jadi saya menyokong penuh laporan ini, dan saya sama nanti kita akan pergi ke pihak polis dan kita serahkan kepada pihak polis. Dan saya pula memang betul kata Uncle Syabuddin tadi, masih lagi terngiang-ngiang, ya, bagaimana lukanya hati orang-orang Palestin, orang Gaza. Mereka bukan sahaja di BOM, dibom, mereka diserang, mereka ditahan makanan, bantuan-bantuan beribu truk sekarang ni berada di sempadan Rafah. Dan sahabat-sahabat kita sekarang ni berada juga di Mesir untuk mendobrak ataupun menghancurkan sempadan Rafah ni, walaupun terpaksa berdepan dengan tentera Mesir. Jadi bayangkan keresahan, kebimbangan rakyat seluruh dunia ni, manusia seluruh dunia ni terhadap saudara-saudara kita di Palestin. Tiba-tiba ada pula, ya Uncle, ada pula makhluk Allah Subhanahu Wa Taala duduk di Malaysia ni yang berani mengeluarkan kenyataan secara terbuka menyokong negara Israel. Jadi saya sekali lagi bersepakat dan bersetuju agar tindakan pihak polis mestilah disegerakan, sebab ini melibatkan maruah negara, ini melibatkan juga keselamatan negara, dan ini juga melibatkan kebimbangan rakyat secara umum. Sebab itu saya juga membaca ulasan dari Ketua Pemuda UMNO yang beliau tidak mahu membuat sebarang bentuk analisa ataupun sebarang bentuk sokongan terhadap isu ini, sebab bagi beliau mengatakan tak ada isu dan tak perlu disokong kepada mereka yang menyokong Israel. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudari sekalian, kita bersama-sama mendaulatkan undang-undang dan kita patuh kepada undang-undang seperti mana rukun negara kita. Dan inilah waktunya kita persaksikan kepada rakyat Malaysia tidak ada kompromi terhadap Israel, dan sesiapa sahaja yang terlibat dengan sokongan terhadap Israel, kecuali di Indonesia boleh masuk dalam TV siapa nak sokong Israel ni, Zionis ni. Tapi di Malaysia tak boleh. Di Malaysia siapa yang sokong, kita mesti desak sekeras-keras mungkin agar pihak polis mesti ambil tindakan. Terserah pada pihak polis nak buat tindakan macam mana. Tapi kita akan faham bahawa beberapa orang yang telah terlibat dengan Mossad sebelum ini, ya, telah pun diambil tindakan oleh pihak polis. Dan jangan pula kerana ada
orang penting di belakangnya, ya, kita ambil mudah perkara ini. Jadi saya menyeru kepada pihak polis dan kepada semua pihak untuk bertegas atas perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sikit kan? 2 minit. Saya terlihat di dalam media sosial tadi masalah kereta tadi, dekat satu orang jabatan ada tiang besar ni, soal lagi dia tulis kata yang sungguh jijik tentang perihal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ayah geser lah kerana majlis bandaran yang ronda-ronda itu polis tu buat ambil cat padang ni. Tapi tak ada masa, tempat tak tahu mana kau terjumpa lah, polis ke pengawal kuasa di BKL ke mana-mana di mana lah, bukan di BKL je, kata tempat lah. Tengok tulisan yang pelik-pelik tu menghina Datuk Seri Anwar Ibrahim, cepat-cepat padang. Takut wartawan luar ambil. Dia berat nak sebut pun ayah tak sanggup nak sebut lah. Tapi memang jijik. Dia tulis besar, tulis kat situ, weh, mana orang baca ni orang baby kan. Jadi kita tak ada nak madamnya kat mana tempatnya. Jadi ayah seru kepada majlis bandaran, tuan, majlis bandaran ke orang ronda ke orang taksi ke orang gerak, bawa pemadam tu cuci kat padam, serang hilang lah tu. Tu je nak beritahu tu je lah. PBT lah tu, PBT. Masuk apa, PBT. Yang kata kita arah dia pula kan, dia cadang lah. Orang gerak pun terlibat, gerak motor. Dalam dia bawa motor senang, ada benda tu ada siap padang kan. Dapat pahala. Itu kesan hasutan Ya betul. Ada pasal tak? Ada masuk dalam support. Ada masuk dalam tu. Besar tulis je. Oi, bahaya. Mengaibkan Perdana Menteri. Kan? Bila dah jiwa dia dah rosak. Dia tu lah. Itu kita kena hasut rakyat untuk bantu support kerajaan lah. Ya. So ada apa-apa lagi? Okey. Ada soalan? Ada pertanyaan. Ini dimainkan oleh Parti Bangkang hanya, dan yang jelas Parti PAS lah. Parti PAS ni dia berkonsepkan Islam, sering memperjuangkan bertakbir macam mana kata Pak Mus tadi. Jadi dekat sini kenyataan hanya menentang. Kami nak menasihatkan, mungkin Tuan Sultan dia bagi nasihat kepada Parti PAS. Saya bagi pada bekas ahli PAS. Ustaz. Nah, kena. Saya UMNO sampai mati. Udah tontok lah. Ya Allah. Ini tuan. Banyak benar benda. Kita bekas ahli PAS. Okey. Ni orang PAS kan mau kasak. Okey, baik, nak menjawab persoalan tu. Kalau kita tengok dasar perjuangan PAS ni memang nak menjunjung Islam lah. Dan saya secara peribadi amat menyokong dan bersama dengan dasar tersebut. Tapi persoalannya sekarang, adakah kepimpinannya membawa dasar terperuh Islam itu sendiri dalam perjuangan mereka? Mungkin saya nak refresh balik. Waktu saya dalam PAS dulu, dalam PAS ini dulu, kita meyakini bahawa PAS bukan saja sebagai parti dakwah tetapi juga parti politik. Dan di situ ada 2 agenda, bukan saja nak kejar dunia tapi kejar akhirat. Tapi hari ini kita nampak mereka lebih meletakkan untuk mendapatkan kuasa ataupun dunia tu melebihi daripada untuk mendapat redha Allah Ta'ala lah, ataupun akhirat, sehingga sanggup menggadaikan prinsip dan juga mempertahankan perkara yang patut dipertahankan. Contoh kalau kita tengok baru-baru ni, saya ingat dalam berapa 2-3 hari sudah, dalam Malaysia kini Haji dia keluarkan kenyataan boleh menipu ke begitu, sehingga kan jelas dalam hadis Nabi SAW berkatalah benar walaupun pahit. Maknanya dalam Islam ni tidak matlamat bukan menghalalkan cara, ya, kita kena faham itu. Dan apa saja berkaitan dengan prinsip Islam itu perlu dipertahankan dalam apa keadaan sekalipun. Dan beberapa kenyataan daripada Presiden PAS ni kita nampak bukan sahaja dia mengelirukan pada ketika ni, tetapi membawa kepada perpecahan. Itu yang kita lebih takut. Contoh sebelum ni juga dia keluarkan kenyataan berkaitan dengan boleh tak buat haji umrah untuk datang pilihan raya dan sebagainya.
sedangkan kita boleh melihat bahawa rukun Islam itu merupakan satu kefarduan yang tidak ada komprominya. Tapi dalam pilihan raya ataupun dalam soal politik ni, dia ada khilaf dia. Dan benda ni bukan satu perkara yang qat'i. Dan kalau kita lihat kenyataan-kenyataan ini, bagi saya memang amat berbahaya. Dan saya secara jujur sendiri mengharapkan pihak-pihak berkaitan dapat mengambil tindakan kepada kenyataan-kenyataan pada Presiden PAS yang amat berbahaya ni. Berbahaya bukan sahaja tentang soal perpaduan umat, tetapi yang boleh membawa pemahaman yang salah tentang ajaran Islam yang sebenar. Ini yang perlu kita tekankan. Dan bila kita tegur dan kita lihat budaya yang ada pada PAS pada ketika ini, kenyataan-kenyataan pimpinannya tidak menjurus kepada penyatuan, tapi lebih membawa kepada perpecahan semata-mata untuk mendapatkan pengaruh politik dan sokongan politik. Yang ini bagi saya cukup bahaya. Dan mana-mana saya pernah cakap, kalau zaman Rasulullah dulu, masyarakat Islam, masyarakat Arab berpecah sebab kabilah. Tapi hari ini kita di Malaysia berpecah sebab perbezaan parti politik, walaupun kita dalam bangsa yang sama. Hari ini perbezaan kita ni meletakkan perbezaan parti politik tu lebih lagi daripada perbezaan akidah dia. Jadi bagi saya ini satu perkara yang cukup bahaya, yang perlu diberikan penekanan dan juga pembetulan. Sebab mungkin saya minta maaf lah, mungkin ada perkara-perkara yang saya tertanya-tanya juga, khususnya kepada kerajaan Madani hari ini, kenapa tidak berani sehingga kini untuk mengenakan tindakan kepada Haji Hadi ni. Dan saya mengharapkan report polis yang bakal dikenakan juga kepada Ketua Penerangan PAS Pusat ini, Pratik Sehari yang berhormat ni pun, saya harap dapat disegerakan. Kalau kita takut mengambil tindakan kepada mereka, ini akan backfire balik kepada kerajaan, seolah-olah kerajaan tak buat apa-apa. Sebab tu saya mendesak bahawa pada pihak kerajaan, kepimpinan kerajaan Madani hari ini dapat mengambil tindakan tegas, sebab sebarang kenyataan, banyak kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh kepimpinan PAS, banyak yang mengelirukan dan juga membawa kepada perpecahan umat Islam, khususnya di dalam negara kita. Wallahu a'lam. Soalan lain. Ni wartawan bukan wartawan harakah ni. Soalan. Mana ada soalan? Kalau tak ada soalan, ayah ada cadangan. Cadangan. Selalu bila ayah masuk dalam mana-mana media ni, dia kata lalang. Ayah pun sedih juga. Janganlah kata ke ayah lalang. Yang lalang bukan ayah, wartawan yang lalang. Lalang tu wartawan semua. Kan? Habis dah keluar. Betul, saya cakap betul. Kami bukan lalang. Rani Kuluk bukannya penjilat DAP tak ada. Rani Kuluk tu nama special tu. Rani Anugerah Negara ini. Rani Kuluk tu apa dia? Korang boleh Kuluk otak kuning. Kuluk ialah kehidupan untuk lakukan usaha pendamaian. Itu Kuluk. Nak apa tu je lah. Terima kasih. Lagi satu Kibidak. Kibidak tu kami ingin pastikan Islam dapat aku pelihara. Nampak tu? Salah. Pas ni Wabi. Don't give up. Dijaga oleh negarawan gemilang Islam, bersatu, aman, bahagia. Terima kasih. Oh, sekarang tu martabat lalang kan? Bawa lalang. Bukan yang wartawan ini. Ya, dia. Ada saja guru-guru ayah ya tadi ya. Soalan. Ada satu soalan. Pada 26 bulan ni, Pembangkang pada mulanya nak buat himpunan URA. Benar-benar dia ada. Tapi semalam dipahamkan dia nak ubah lah. Dia tak nak URA. Dia nak ubah turun PMX. Dah ubah daripada URA turun PMX. Gunakan dulu lah isu-isu rotor ni. Dah mati. Pandangan Sepo juga. Sepo pun patut buat himpunan. Oh, pandai. Kita nak buat himpunan ke apa ke, lawan balik.
Okey. Maknanya turun PMBag kita Situ. sokong PMBag. Dua. Right. Uncle. Nak saya jawab ke? Ura jadi ni, jadi lain. Ura jadi Turun dia. Ura jadi tak tentu hara lah. Tak ada ura lah. Lain pula. Jadi kuda lain pula. Kuda kau ura. Saya dah bagi tahu ada banyak tulisan saya. Pihak Parti PAS dan Perikatan Nasional Ada juga. termasuk golongan-golongan Tun Mahathir yang cuba mengadakan momentum. Hingga hari ini tidak berjaya. Tun Mahathir pula 2 minggu lepas kemah besar. Payung besar. Akhirnya payung dia dah bocor, tak ada apa dah. Tak ada sambutan. Dan pihak Cikgu Bat dan kuncu-kuncu pun ada buat juga sebagai isu. Tetapi sekarang ni mereka telah zero down sehingga kan isu URA URA ni sebenarnya dah kecoh satu negara, kerana kerajaan akan membuat undang-undang untuk redevelopment flat ataupun mana saja di state authority ni untuk memberi kebaikan, terutama orang Melayu lah banyak yang duduk atas flat ni di Kuala Lumpur ni, wilayah ni. Tapi nak roboh apa semua tu susah. Jadi terpaksa undang-undang URA ni diadakan. PMBag begitu prihatin kita tahu rumah flat terkeliling tu satu bilik sampai dah besar apa semua terpaksa diroboh. Tetapi disebabkan mengikut akta yang lama susah untuk mendapatkan konsensus membangunkan semula. Jadi sekarang ini PAS sudah tukar sepak mereka nak turun 26 bulan ni berisu URA ni, tapi mereka tukar pada turun BMF. Turun BMF. Turun Anwar. Biar 16 kan. Mana ini mereka telah akan menggunakan isu Yusof Router ni sebagai punching bag untuk menurunkan kalau saya sebagai penganalisis politik yang begitu lama lah, saya menulis hal politik negara saya tahu pada 2018 macam mana, apa sebab kerajaan BN tumbang. Tun Mahathir menggunakan dan mengarahkan semua jentera pembangkang. Ketika itu beliau telah bersama-sama dengan PKR, banyak juga kawasan-kawasan mereka bertanding buat PKR kita tu Jadi makna dia apa? Dia hanya guna satu kes 1MDB. Dan kes itu telah membawa kepada Barisan Nasional sudah kena KO lah. Jadi sekarang ini mereka mencari, tidak berjaya selama ini. Saya akan baru-baru ini kecoh, kami pun dah buat laporan polis berkenaan dengan mereka akan berhimpun di Selangor. Tapi tak sampai pun 500 orang hadir Dan sekarang ini 26 hari bulan akan digunakan momentum, dan niat mereka tidak lain adalah untuk meruntuhkan kerajaan perpaduan ini. Dan insya-Allah saya percaya tidak akan berjaya. InsyaAllah. Itu pandangan saya. Amos, pandangan 26 hari bulan, apakah tindakan kita sebagai sektor ni 26 hari bulan ni? Kita sebenarnya kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun itu antara agenda reformasi. Maknanya kita tidak boleh menghalang sebarang bentuk perhimpunan aman. Begitu juga dengan kebebasan bersuara. Apakah kebebasan bersuara di media sosial dan sebagainya. Yang menjadi masalah hari ini adalah
bukan berhimpun untuk mencari keamanan, tapi berhimpun dengan tujuan untuk yang sebaliknya. Yang tu kita tak setuju. Ya, kalau katakan berhimpun untuk menyatakan pendirian masing-masing dan sebagainya, itu tak jadi satu masalah bagi saya lah, dan juga saya rasa yakin sama juga. Tetapi bila boleh menimbulkan keresahan, apatah lagi kalau isu itu belum isu yang jelas, ya, belum selesai lagi di mahkamah, cuba dijual pula kepada, dan dia menghasut rakyat dengan menggunakan keputusan mahkamah yang separuh matang. Ini sebenarnya tidak melambangkan makna kepada keamanan itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kebebasan bersuara juga. Yes, bagus, bebas bersuara. Memanglah kita sekarang bebas bersuara, semua orang boleh bercakap. Ada satu grup tu, room tu, Ustaz, daripada tengah malam sampai subuh sembangnya tu tak apa-apa, sembang macam-macam. Semuanya yang bercakap dalam room itu orang-orang belakang Mahathir semua. Macam yang Uncle sebut tadi, macam-macam buat cerita tiap hari, tiap malam. Jadi saya rasa ini bukan makna kepada kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara untuk mencari perkara yang sebenar, misalnya nyatakan dengan data, nyatakan dengan prinsip-prinsip keamanan, ya? Prinsip menjaga keselamatan negara, okeylah. Tapi ini bawa cerita yang bebas bersuara tadi, sampaikan mencarut, bahkan mengungkapkan perkataan-perkataan yang tak selayaknya. Memang betul PMX mengulas banyak kali dan ulang banyak kali. Ya, kita menghormati kebebasan bersuara, tetapi bagi pihak kami, yes, setuju dengan PMX bebas bersuara, tapi kita tidak bersetuju soal bebas menyebarkan fitnah dan sebagainya. Begitu Meja. Okey, Saya nak jawab persoalan daripada Ustaz tadi, ya. Mengapa Haji Hadi banyak kenyataan termasuk kami telah report minda Presiden tulisan-tulisan rencana yang dia tulis, ada kami report, tidak ada satu tindakan pun oleh polis, termasuk AG Chamber pun. Saya rasa di KIV semua file. Sebenarnya ada kekangan dari segi undang-undang negara. Apabila ISA dihapuskan, apabila akta berkenaan dengan keselamatan negara, kalau dulu siapa yang pengacau ni tangkap ya, bawa buang daerah ya, Ayana. Ya. Itu pun telah dihapuskan. Tak ada ya. Dan yang kita ada hanya Akta Sultan, Poka dan juga SOSMA. Sebab itu saya sebut router ni mesti ditangkap terus bawah SOSMA atau Poka, sebab dia memberi satu berkaitan dengan keselamatan negara. Kerana beliau adalah merupakan penyokong tegar dan telah menulis secara open dan telah pun diviral satu dunia tulisan beliau itu. Jadi makna dia, kalau tidak ada siasatan tindakan diambil bawah Poka atau ini, makna kita heranlah. Undang-undang ada. Begitu juga Tuan Guru Haji Hadi, mengapa dia pula jadi immunity? Dia boleh cakap apa saja, dia boleh bercakap. Adakah kerana dia dah tua bertungkat macam Ayah Narani, makna dia imun daripada undang-undang? PMX pun ada sebut 3 hari lepas, siapa yang sakau duit, siapa yang menyeleweng, lepas pencet sebagai Perdana Menteri, duit beratus-ratus bilion ada, mesti ditangkap. SPRM mesti siasat Tun Mahathir. Macam-macam dalam medsos saya tengok allegation, berapa banyak duit, berbilion duit UMNO hilang. Dan bendanya apa? Ketika itu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia. Mengapa tidak disiasat? Itu kes
satu kes penyelewengan harta UMNO, hilang saja duit berbilion-bilion. Mana pergi harta tu? Saya rasa undang-undang kita ada, tetapi saya rasa the willpower, political willpower, are we willing to really meant PMX begitu bombastic mengatakan bahawa beliau mengatakan sekarang beliau Perdana Menteri. Apa cerita lama? Kawan hina aku, kawan pukul aku, kawan tobok aku, kawan campak aku, kawan maruah anak bini isteri aku semua. Aku maafkan kerana aku Perdana Menteri hari ini. Tetapi aku tidak akan maafkan kalian jika kalian telah sakau, sapu, tipu dan kuasa. Tapi apa jadi sekarang? Saya dipahamkan, saya ada baca satu press conference Tun Mahathir dengan lawyer dia. Beliau akan mengambil tindakan civil under the law of tort terhadap Tun Mahathir kerana apa? Terhadap PMX. Kerana apa? Kerana telah memfitnah beliau. Jadi perkara-perkara macam ni boleh berlaku sebab apa? Sebab kita tak ada political will untuk menyiasat. Saya mengharapkan apa yang telah disebut oleh PMX itu tak payah refer pada dia lah. PMX cakap minta SPM tangkap hari-hari. Kalau tak cukup lori nak bawa perasuah-perasuah ini, boleh ambil pinjam. Polis pun ada banyak lori, immigration pun ada, tentera pun boleh buat ni, yang perasuah dia pergi tangkap. Kalau Bapak Prabowo di Indonesia boleh menangkap ketua hakim negara dengan duit, dengan emas bertrilion banyaknya, gambaran di negara kita ini seperti disebut oleh PMX itu, bekas-bekas Perdana Menteri, kita tahu baru memanggang tak lama ada 170 juta, ada 2 juta jokong emas, lepas tu berapa banyak lagi. Jadi saya percayalah, biarlah sebelum saya mati, semua kawan-kawan saya, kita mati, kita nak tengok apa yang dikatakan oleh PMX itu bertrilion wang negara. 4.5 trillion money worth of our money, rakyat, duit rakyat. 4.5 trillion selama 26 tahun telah dirompak oleh pemimpin-pemimpin lama negara kita ini. Are we going to silence? No. So kita kena ada political will. We fight against the odds. We support PMX. We support this government. Itu yang penting. Ya, bukan kita nak pergi belakang apa semua. Kita mau sekarang agensi-agensi kerajaan, bank negara, AMLA, Komsel Crime, SPRM dan ni IGP yang akan dilantik. Saya mau supaya IGP yang ada ini mesti berani dan kuat. Berjihadlah. Dan kita nak lihat 4.5 trillion duit-duit yang disebut dalam satu research bebas yang disebut oleh PMX. Wang kita, wang anak cucu cicit kita, masa depan kita, mesti dikembalikan. PMX kata saya nak wang itu mesti dikembalikan kepada rakyat. Kami sokong. Itu yang penting. Bukan kita nak jatuhkan PMX. Kawan mati hidup balik pun tak akan dapat mimpin macam nama Anwar Ibrahim lah. Apa yang disebut Allah yarham karamullah Gus Dur, Malaysian are very lucky to have satu anak watan Malaysia yang bernama Anwar Ibrahim. Jika dia adalah merupakan rakyat Indonesia, itu adalah aset negara. Itulah Anwar Ibrahim. Apabila Anwar Ibrahim berada di Indonesia, itu komen daripada Allah yarham karamullah Gus Dur. Kita di Malaysia ini hari-hari bukan mata hina PMX, sebelum tidur hina PMX, meratik nama Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim. Apa nak jadi pada negara kita ini? Berbagai-bagai konsep nak harap kepada parti Islam, macam Ustaz cakap tadi lah, dia pun lari, ya. Jadi inilah dia, yang paling penting adalah
kita pertahankan PMX dan kerajaan perpaduan ini. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, sikit aja. Jarang saya bercakap benda ni dalam media. Ini oleh kerana sebenarnya hari jadi ayah kita 70 tahun. Hari ni Dah lama dah jadi. Ayah dah bercakap ginilah, tak ada kesudahannya sampai bila-bila. Kalau siapa jadi Perdana Menteri, ada je masalah je. Dah 10 Perdana Menteri. Jadi ayah ginilah, kita bincang, kita bersembang lah. Ayah nak ambil pendamaian, perpaduan tadi ni. Ayah seru kepada pemangkang join kerajaan buat sementara 2 tahun ni. Lepas tu bubar parlimen masing-masing. Kalau join, kan senang. Kita contoh dunia, contoh terbaik politik dalam dunia. Betul tak? Apa nak gaduh sampai bila? Semua dah rasa Perdana Menteri, semua dah rasa pemerintah. Jadi dengan kaedahnya, kali ini pakat-pakatlah apa nama sponsor mereka tu, suruh orang politik mereka tu join kerajaan Madani, sama-sama naikkan martabat bangsa dan juga agama dan negara. Lagi senang, tak ada masalah. Terima kasih. Okey, minum. Minum. Tutup. Okey. Thank you very much. Terima kasih semua. Betul lah. Betul tak? Apa yang betul?